Ada ustaz ni kadang-kadang dia non-partisan, dia tak ada parti. Bila kita puji pemimpin dia, dia seronok. Bila kita kritik pemimpin dia, dia marah. Lepas tu dia sindir-sindir. Ini non-partisan ke benda ni? Non-partisan betul ke non-partisan? Lepas tu dituduh orang kita, ini mesti geng-geng parti belah sana. Sedangkan kita tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, dok bertembung dengan parti belah sana pun sakan juga. Ada manusia dia tak boleh terima, ada manusia tak boleh terima wujudnya golongan yang tak ada parti. Tuan-tuan, budak-budak muda ni kebanyakan tak ada parti pun. Betul tak? Kau rumah ada parti? Tak ada parti kan? Tak ada parti. Mana ada join mesyuarat agung parti? Ada join mesyuarat parti? Bersatu, kita bersatu, ada? Mana ada join? Saya pun tak join. Tak ada parti. Tak isi pun borang parti. Yang mana kita nampak bagus, kita sokong. Yang mana kita nampak tak bagus, kita tegur. Tapi ada manusia kadang-kadang dia tak boleh terima yang ni. Dia otak dia binary. Sama ada A atau B. Kalau kau sokong A, maka kau puak A. Kalau kau kritik A, maka kau puak B. Masa kita kritik puak B, dia tak peduli. Dia seronok lagi. Tapi bila kita kritik pemimpin yang dia puja, kan? Kadang-kadang datang satu saranan. Saya nak nasihatkan Dr. Rora ni, jangan masuk campur urusan politik. Mengajar sunnah sudah. Dia pula nak ajar kita. Bukanlah saya tak boleh terima teguran. Tapi takkanlah saya tak boleh cerita, tak boleh masuk campur urusan politik sedangkan saya juga rakyat Malaysia. Saya mengundi. Saya pun bayar cukai. Tuan-tuan, kita bayar cukai kan? Tak bayar? Ke bayar? Bayar lah, takkan tak bayar tu SST tuan-tuan bayar. Tak bayar cukai pendapatan pun cukai barangan tu bayar. Cukai apa? SST kan? Semua kena bayar. Beli barang kena bayar. Kita ada hak. Boleh cakap, pasal apa tak boleh cakap? Cuma dalam masjid tak boleh cakap isu kepartian lah. Tapi kalau kita nak beri ulasan sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita kata kita tak setuju, it's okay. Apa masalah? Tiba-tiba dia nak bagi tahu kat kita, jangan masuk campur urusan politik. Engkau boleh ulas semua benda, aku tak boleh pula. Kita rasa benda tu tak betul, kita kena tegur. Sebab kita bimbang yang ni lah. Kita rasa tak betul, kita tegur. Sebab kita takut termasuk, kalau salah, kita diam, termasuk dalam bab ni. Dan pengikut-pengikut aliran sunnah, dia kena biasa benda ni. Ada benda kita setuju, ada benda kita tak setuju. Itu biasa. Ada benda kita boleh setuju, ada benda kita kena berbeza. Takkan nak sama semua benda. Manusia kan? Makan beza-beza. Jadi kalau rasa macam tak setuju, jangan suruh diam. Mungkin kita boleh berbahas. Berikanlah pandangan. Cuma ada yang kata, aku dalam bab hadis aku okey dengan dia, tapi dalam bab politik aku tak ambil. It's okay. Tapi jangan suruh aku diam. Kita sama-sama ada hak untuk bercakap. Tak nak terima, it's okay. Ya?